Dia ada bubur telur ah? Ya, special punya. Alamak. Guys, hari ni kita nak try fresh teh halia Penang style. Mamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mamu teh halia satu. Dah ada satu special kau biasa. Buat yang paling gerun punya Mamu. gerun punya. Yang special Mamu. Ini apa dia Mamu? Ini halia. Halia ah. Wah, Mamu, kedai Mamu ni dah berapa tahun ni? Ini dah 4 turunan, 4 generation dah. 4 generation eh. Dia ada bubur telur ah. Ya, special punya. Alamak. Ingat guys, Ada kalau sun punya. special mesti ada telur tau. Ni Ya. apa halia? Halia. Alamak. Halia tua punya. Mamu, apa kat sini? Apa nama tempat ni dah? Ini nama tempat dia Lebo Tamen. Double Tamen eh? Ya. Ni teh halia. Oh, macam tu. Siap Mamu. Tarik lagi guys. Teh halia tarik. Mantap. Kerana ni malam ni tak lena punya. Pondosul punya. Kena eh? Mantap guys. Memang gerun Pondosul punya. Mantap guys. Oh, teh halia Mamu ni original daripada Sri Lanka eh? Ya. Serbuk teh tu memang original. Resepi siapa ni Mamu? Ya, Resepi resepi siapa? Nenek? kami turunan 4 turunan kami Tok Wan punya. Tok Wan punya lah. Ya. Mamu buka sini setiap hari Dan apa? turunan nombor 4. Mamu buka sini setiap hari apa? Ya. Mamu buka sini setiap hari Hari-hari apa? ada buka. Kita Hari-hari. cuti 2 minggu sekali. Hari Selasa je. Pukul berapa sampai pukul berapa? Ni 24 jam. 24 jam eh? 24 hours.